Salam sejahtera kepada semua pengikut PH Online. Kembali lagi bersama kami dalam segmen Podcast PH Borak hari ini. Untuk topik yang kita akan bincangkan ataupun kita akan borak-borak santai hari ini, iaitu berkenaan dengan politik negara. Dan kita hari ini akan bawakan membincangkan berkenaan dengan perkembangan satu parti politik yang tidak lain dan tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu Bumiputera. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya RC Gracia Lajas dan bersama rakan setugas saya Fahmi Azli Rosli. Okay, Fahmi? Ya, sihat Alhamdulillah. Okey, tanpa berlengah langsung RC kita nak kenalkan siapa tetamu yang kita jemput pada hari betul. ini. Tanpa membuang masa. Beliau seorang yang berpengaruh dalam bidang politik tanah air. Beliau tidak bukan sosok sebelum ni dikenal sebagai Ketua Pemuda UMNO dan kini memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung UMNO. Siapa dia tu? Kita perkenalkan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Sihat, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu bersama kami, Datuk. Jadi kita teruskan kepada intipati yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kita tahu sekarang kedudukan UMNO, kalau kita lihat dalam arena politik negara sekarang ni, akhir ini macam tak begitu dominan. Mungkin tak pasti bagaimana, namun kita akan bincangkan. Dan kalau kita boleh katakan UMNO sekarang seperti kalau boleh katakan dihimpit oleh parti-parti sebab dalam satu parti gabungan. Mungkin komen Datuk sendiri, Datuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RC, terima kasih Fahmi, terima kasih Berita Harian kerana jemput saya ke studio dalam borak hari ini. Pertama sekali, UMNO diuji apabila buat pertama kali dalam sejarah dan tidak pernah terlintas dalam pemikiran sesiapa bahawa UMNO akan hilang kuasa. Kita kalah pada 2018 dan kita pernah menjadi pembangkang, tetapi hanya seketika selama 22 bulan. Kemudian terpaksa bersama dengan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan pada waktu itu selama 33 bulan. Kemudian dalam pilihan raya yang lepas, kita berhadapan dengan lebih daripada 3 penjuru. Akhirnya kita hanya tinggal 30 saja dalam Barisan Nasional. Dan buat pertama kali dalam sejarah tanah air, tak ada satu parti pun yang berjaya menubuhkan kerajaan. Dan di situlah ini semua ketentuan Tuhan, bagaimana PH yang ada hanya 82 akhirnya terpaksa bersama menjemput UMNO dan Barisan Nasional membentuk koalisi awal, dan 112 dapat dicapai untuk menubuhkan kerajaan. 82 PH, 30 BN. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah pada 25 November setelah 5 hari kerajaan tergantung. Dan hari ini UMNO merupakan sebahagian daripada 18 parti-parti politik yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia. Dan kita mengambil tanggungjawab ini sebagai salah sebuah parti yang untuk memastikan kelangsungan negara tidak berterusan dalam ketidakstabilan dan ketidaktentuan yang menyebabkan rakyat dan negara akan menghadapi bahana dan masalah yang lebih besar. Dan sudah tentu kita harus memberi kredit yang setingginya kepada Yang di-Pertuan Agong yang lepas, Tuanku Sultan Pahang, waktu itu menjadi Yang di-Pertuan Agong, kerana baginda menggunakan kebijaksanaan baginda lah. Setelah 5 hari tidak dapat dicapai kata putus untuk menubuhkan kerajaan, baginda memanggil setiap parti-parti politik, dan daripada 20 parti-parti politik yang mendapat kerusi di dalam pilihan raya yang lepas, 18 bersetuju untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan. Hanya 2 parti saja yang menolak, iaitu PAS dan Bersatu. Doktor, macam mana sokongan AKUMB sekarang ni? Sebab kita tahu PRU akan datang, kita tak tahu apa hasilnya kan. Mungkin masih akan meneruskan kerjasama bersama parti-parti lain dalam kerajaan ataupun macam mana? Pertamanya kita kena faham bahawa apabila Yang Amat Berhormat Presiden Parti Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi menegaskan dalam banyak amanat beliau dan juga
ucapan-ucapan dasar beliau menyebutkan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan adalah pertama sebagai mengambil tanggungjawab kenegaraan untuk memastikan rakyat tidak berterusan berhadapan dengan suasana politiknya yang tidak stabil yang kesannya kepada rakyat. Dan UMNO daripada awal lagi penubuhannya, paksi kita yang utama adalah rakyat. Dan dia bukan soal kuasa semata-mata, kerana kuasa betul adalah untuk memastikan segala amanah dan tanggungjawab itu dapat kita laksanakan demi rakyat. Tetapi apabila negara tidak ketentuan dari segi politik, tidak ada siapa yang boleh membentuk kerajaan, itu sebab kita akur dengan Yang di-Pertuan Agong untuk bersama dalam membentuk kerajaan perpaduan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden juga sentiasa menegaskan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan dalam tempoh ini adalah untuk kita mengukuhkan dan menguatkan balik parti kita. Kan? Supaya pertama kita muhasabah balik diri kita ini, jangan angkuh, jangan sombong, jangan kita mendabik dada seperti mana pernah satu ketika kita berada di puncak kuasa. Rupanya ujian di puncak kuasa ini itulah yang ramai yang gagal, dan termasuk juga UMNO. Dan apabila kita dihukum oleh rakyat, ialah tanpa mengenepikan banyak juga faktor-faktor lain yang menyebabkan UMNO kalah dan tersungkur. Tetapi kita lebih suka melihat kepada kita sendiri kan, dan muhasabah supaya Tuhan dah memberikan kita satu lagi peluang berada dalam kerajaan hari ini. Sebab itulah Presiden menyebutkan kepada ahli-ahli parti supaya kita bukan saja muhasabah keberadaan kita untuk mengukuhkan dan menguatkan UMNO balik. Dan menguatkan UMNO balik dalam konteks kerajaan perpaduan ini bermakna kita harus faham apa dia halu tuju kita. Halu tuju kita pertama, dia terkait dengan matlamat dan agenda UMNO itu sendiri, untuk agama, bangsanya dan untuk negara. Abata. Ya? Datuk, kalau kita tengok kekal dominan, UMNO mahu kekal dominan, ni mantra ni selalu disebut lah. Tetapi bila kita tengok balik nilai prestasi UMNO ataupun Barisan Nasional pada PRU sebelum ni, PRU 14, BN menang 79 kursi, UMNO 54, PRU 15 baru-baru ni 2 tahun lepas, kita tengok UMNO, BN menang 30 kursi, 26 adalah kursi UMNO. Kalau sepatutnya kalau kita nak lihat prestasi, kita nak menilai, mungkin PRU 14 akan ada peningkatan berbanding dengan PRU 14. Adakah menunjukkan bahawa memang UMNO sekarang makin hilang taringnya, makin hilang kepercayaan dalam kalangan masyarakat, khususnya Melayu dan Bumiputera itu? Okey, pertama kita tengok faktor luaran dulu ya. Faktor luaran, demografi dan landscape politik negara sudah banyak berubah. Ia terkait juga dengan fenomena global. Tidak ada negara yang ada satu parti yang mendominasi semua. 77 buah negara hari ini mereka mewujudkan gabungan parti-parti. Termasuk parti-parti seperti mana di India, di England yang dulunya didominasi oleh satu-satu parti, tetapi hari ini mereka terpaksa mewujudkan koalisi gabungan. Landscape itu juga sama dengan Malaysia kerana demografi pengundi di negara ini. Contohnya dalam konteks Bumiputera Melayu itu sendiri, yang dikatakan kerusi Melayu majoriti 75% ke atas, hanya ada 49 kerusi je sebenarnya. Itu 75% and above. Kita tak bercakap soal 85% atau 90% ke atas. Ini 75% ke atas. Maknanya 25% masih lagi bukan Melayu, bukan Bumiputera. 80 kerusi adalah majoriti Melayu, yang majoriti tapi 55% ke bawah. Dan bayangkan antara 55 hingga 70 itu adalah selebihnya. Bermakna pertama, landscape politik kita adalah demografinya pelbagai kaum. Dan UMNO daripada sejak sebelum merdeka, kita tidak pernah bersendirian untuk berhadapan dengan pilihan raya. Kita akan bersama dengan rakan-rakan lain yang mewakili kepelbagaian kaum. Dan kekuatan kita adalah kerana koalisi itu, bukan UMNO secara bersendirian. Perikatan kapal layar dulu. Kita dalam MCMIC. Kemudian bila landscape berubah tahun 69, Tun Razak mengambil alih dengan membawa gagasan baru, Barisan Nasional, yang di dalamnya ada 14 parti, termasuk parti-parti yang dulunya chauvinistik kepada kaum, seperti Gerakan, seperti PPP, dan juga kita bawa masuk parti-parti daripada Sarawak. Hasilnya ialah politik menjadi stabil kerana dia mewakili
realiti kepelbagaian kaum, tetapi pasaknya masih lagi Islam, Bumiputera Melayu. Pasak itu tak boleh kita ganggu gugat. Kalau pasak ini kita ganggu gugat dan kita menafikan realiti kepelbagaian kaum, ketidakstabilan akan berlaku. Itu yang berlaku pada PRU 2018. Ya, apabila PH kali pertama menang, tetapi pasak itu tidak kuat, kan, kerana majoritinya bukan Melayu, bukan Bumiputera, ya, dan digoncang akar itu. Kan waktu itu macam-macam isu, kan, nak diratifikasi ICER, nak diratifikasi Statute Rome, kan, isu-isu agama ini dan perkauman itu dimainkan oleh kerajaan sendiri. MARA contohnya nak digoncang, ya, nak diracik-racik dan sebagainya. Jadi bila diganggu perkara-perkara asas ni, ya, itu tidak berlaku ketidakstabilan dan akhirnya dia hanya kekal 22 bulan. Ya. Ini faktor luaran. Bila kita bercakap soal sekarang, ya, UMNO sekali lagi mengambil peranan, ya, untuk bersama dalam konteks kerajaan perpaduan dan memainkan peranan penting kerana waktu negotiation itu berlaku, ya, peringkat awal betul kita dah tahu bahawa kita hanya 30 saja kita menerima hakikat. Tapi apabila PH datang ke rumah UMNO, bukan UMNO yang mencari mereka yang datang ke Seri Pacific Hotel UMNO dan juga di PWTC, dan mereka menawarkan untuk bersama. Waktu itu kami meletakkan syarat-syarat. Jangan sentuh soal Islam, jangan sentuh soal Bumiputera, jangan sentuh perkara-perkara yang melibatkan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu contohnya. Ini perkara asas yang perlu dipersetujui dulu sebagai syarat memulakan perundingan. Apa mereka bersetuju? Okey, kita tawarkan apa yang kita nak tawarkan, dan mereka tawarkan apa, dan akhirnya kita tawarkan perkara yang sama kepada Perikatan Nasional walaupun tidak diendahkan peringkat awal. Itu sejarahlah peringkat awal. Tapi akhirnya bila adanya titah Hindun Pertuan Agong, akhirnya kita bersama. Rupa-rupanya inilah sebenarnya realiti politik Malaysia. Kita tak boleh menafikan realiti kestabilan politik tu mesti ada wakil-wakil pelbagai kaum, pelbagai wilayah, Sabah dan Sarawak. Dan itu yang ada dalam konteks kerajaan perpaduan. Pasaknya masih Islam dan Bumiputera. Siapa yang menjaganya? UMNO. Ya. Kenapa saya kata begitu? Kementerian yang menjaga orang Melayu dan Bumiputera, kementerian apa? KKDW. Ya, yang 98% adalah penerima manfaatnya adalah orang Melayu Bumiputera. Ya, siapa yang menjaga? Presiden UMNO, Menteri UMNO. Kerana itu yang kita minta. Ya, MARA merupakan institusi orang Melayu dan Bumiputera. Yang diletakkan saya bukan kerana saya Dr. Ashraf Hajdi. Diletakkan saya kerana saya Setiausaha Agung UMNO. Felda, Risda, FEKRA, dan ini semua adalah institusi orang Melayu yang diberikan peranannya kepada UMNO, dan UMNO menjaga ini sebagai amanah bangsa. Ya, kita tidak melihat ini sebagai satu tempat untuk kita menjadi popular ke ataupun untuk kita bermewah-mewahan, tidak. Itu faktor luaran. Faktor dalaman dalam konteks UMNO itu sendiri, ya, bukan mudah untuk kita nak menerangkan kepada ahli kita kenapa kita harus bersama dengan musuh kita yang paling kita benci. Siapa? DAP. Ya, satu-satunya parti yang tidak pernah bekerjasama dengan DAP, UMNO. PAS 3 kali pilihan raya berkahwin dengan DAP. Ya, UMNO tak pernah. UMNO sehingga hari ini tak pernah angkat bendera DAP contohnya. Ya, tetapi akhirnya kita harus melihat realiti. Apa Fahmi cakap tadi kan, 3-4 pilihan raya kita tengok penurunan. Penurunan itu setara. Maknanya kalau kita tengok konsisten. Bukan Melayu juga dia berpindah daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan ini kalau kita lihat DAP itu mewakili orang bukan Melayu. 40 kursi dia. PKR daripada 32 kursi dia, 31 lah, satu lagi muda kan, Syed Saddiq. 31, 19 saja yang orang Melayu Islam. Yang lain ni bukan Melayu. Mana PH itu sendiri diwakili oleh kelompok ini. Sebab itulah 82 tu sinonim dengan yang saya sebut tadi. 80 kursi parlimen adalah 55% majoriti Melayu ke bawah. Dan ini dimenangi oleh PH. Melayu berpecah bukan 1-2 kursi parti, tetapi kepada sekurang-kurangnya 7-8 parti, ya. Termasuklah Bersatunya, termasuk PASnya, termasuklah Pejuangnya, termasuklah lain-lain yang berada dalam Amanah, dalam PKR dan sebagainya. Akhirnya share yang didapat oleh UMNO bukan lagi dominan, ya. Tetapi bila kita berada dalam kerajaan perpaduan, kitalah yang menjadi dominan menjaga kepentingan orang Melayu dan Bumiputera. Dan itu yang dimaksud oleh Presiden bila bercakap soal
dominan dalam konteks kerajaan perpaduan kerana memang jelas Datuk Seri Anwar selalu beritahu PKR bukan parti Melayu, PKR adalah parti multiracial. Ya, jadi siapa yang nak menjaga? Dan hari ini UMNO yang harus menjaga kepentingan Melayu Bumiputera. Dan UMNO, kalaupun satu hari nanti UMNO akan kembali menerajui negara, UMNO daripada hari pertama kita berada di muka bumi Malaysia ini, UMNO tidak pernah menafikan keberadaan kaum-kaum dan agama-agama lain. Kitalah yang telah mencorakkan kepelbagaian dan keharmonian berasaskan kepelbagaian kaum dan agama. Tapi Datuk, bila kita cakap pasal soal perkahwinan antara UMNO, BN dengan Pakatan Harapan membentuk satu kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan, ialah dia melanggar dasar yang ditetapkan. No Anwar, no DAP. No bersatu. Tiga. Sebelum ni ada disebut No Anwar, no DAP, no bersatu. Ya, betul. Tapi saya nak mengutip apa yang diperkatakan oleh Setiausaha UMNO bahagian Setiu, Muhammad Iskandar Jaafar. Dia sebut, kata selama lebih 60 tahun ahli UMNO diasuh, diajar dan didoktrin bahawa DAP adalah musuh. Dan katanya dasar yang ditentukan dalam Perhimpunan Agung UMNO tu merupakan satu maruah yang patut dipegang. Bila berlakunya ini, ialah kita tahu macam Datuk sebut atas titah yang di-Pertuan Agong demi kestabilan. Bagaimana nak mengharmonikan apa yang diperkatakan oleh Akaumbi ni? Pertama sekali, dasar no DAP, no Anwar, no bersatu itu adalah dasar yang diputuskan oleh parti. UMNO ini sebagai sebuah parti, dasar satu parti dalam konteks UMNO ini hanya boleh ditentukan sebagaimana perkara 8 dan perkara 9, Fasa 8 dan Fasa 9 dan Perlembagaan UMNO. Dia hanya boleh ditentukan oleh dua institusi. Pertama adalah Perhimpunan Agung UMNO, Fasa 8. Fasa 9 pula menyebut ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi lah sebagai badan tertinggi yang boleh menentukan dasar dan hala tuju parti. Apabila kita nak berhadapan dengan PRN Melaka, PRN Johor, ya, waktu itu kita ingat kita berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional, bukan Parti Perikatan Nasional, ya. Sebelum dia diambil alih oleh Parti Perikatan Nasional, ya. Waktu itu keputusannya MKT membuat keputusan kita masuk secara solo sebagai Barisan Nasional. No DAP, no Anwar, not even bersatu. Dan kita menang di Melaka, kita menang di Johor. Dan kita buat ketetapan itu di mana? Di Majlis Kerja Tertinggi dan di Perhimpunan Agung UMNO. Dan kita buat keputusan yang sama untuk menghadapi PRU ke-15 yang lepas. Apa keputusan kita? Kita masuk pilihan raya secara bersendirian sebagai Barisan Nasional untuk menentang PH dan Perikatan Nasional. Kerana dasar no DAP, no Anwar, no bersatu. Tetapi bila selepas pilihan raya, kan, kita hanya tinggal 30. Ya. Kita boleh buat keputusan untuk tidak bersama dengan sesiapa. Ya, waktu itu. Tetapi seperti mana saya katakan, malam pertama lagi PH datang kepada kita. Itu pun kita tak buat keputusan lagi. Ya, kita kata kita akan mewujudkan jawatankuasa perundingan. Dan kita datangkan dengan 10 syarat awal perundingan. Antara yang saya sebutkan tadi lah. Ya. Kemudian kita bawa syarat yang sama kepada Perikatan Nasional. Hari pertama Perikatan Nasional tak nak jumpa kita. Hari kedua tak nak jumpa kita. Rupanya hari ketiga baru kita tahu 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional diculik oleh mereka. Kan? Akhirnya hari kelima Tuanku yang di-Pertuan Agong menitahkan presiden-presiden parti untuk datang menghadap. Yang dipanggil peringkat awal adalah Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi. Tapi mereka dengan bongkaknya keluar, mereka kata mereka menolak apa juga bentuk kerjasama atas nama Kerajaan Perpaduan. Ya, kemudian Datuk Seri Anwar dipanggil. Datuk Seri Anwar kata dia bersetuju. Kemudian esokkannya Presiden UMNO dipanggil, diiringi oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Mat Hassan dan juga Datuk Seri Dr. Zamri. Apabila tuanku bertanya perkara yang sama, setuju atau tidak wujudkan Kerajaan Perpaduan, lupakan persengketaan lama, fikir soal rakyat dan negara. Negara takkan boleh ke hadapan kalau berterusan sebegini. Tetapi apa Datuk Seri Zahid kata, secara prinsipnya kami boleh setuju, tapi parti kena bawa kepada Majlis Kerja Tertinggi, kerana yang buat keputusan dasar bukannya Presiden tetapi MKT. Itu sebab malam tu sendiri kita buat mesyuarat daripada pukul 8 malam habis pukul 1.38 pagi. Sebab apa? Kita memikirkan secara menyeluruh isu-isu ini. Antara lainnya bagaimana kita nak merubah yang lama, dasar lama yang seperti mana Fahmi kata tadi. Dulu kita kata no DAP, no Anwar, no bersatu. Hari ini dengan titah yang di-Pertuan Agong bagaimana? Kalau kita
tolak bermakna kita melanggar perlembagaan kita. Adakah apa yang berlaku ni sebenarnya situasi itu umpama mendesak, memaksa kaum umbi untuk menerima perkahwinan antara Bukan, kita kena ingat sebab itu kita kata dasar parti hanya boleh ditentukan oleh MKT. MKT ni diangkat oleh akar umbi. Dalam keadaan seperti itu sudah tentu kita harus memikirkan soal hala tuju parti. Hala tuju parti ke hadapan. Kita harus fikir soal apa matlamat keberadaan UMNO ini. Matlamat awal, daripada awal lagi UMNO berada di pentas politik ini adalah untuk rakyat. Kalau kita membiarkan titah Yang di-Pertuan Agong ni secara begitu saja, seolah-olah kita tak nak mengambil tanggungjawab berkenaan dengan negara yang memerlukan kerajaan ditubuhkan. Tapi pada masa yang sama kita fikir soal jangka panjang. Ya, betul sekarang ni adanya DAP kan dalam itu, kan, yang menakutkan kita sebab kita tak pernah merasa berkahwin dengan DAP ni. PAS dah banyak kali dah, kan, orang lain semua dah rasa dah. Bersatu ditubuhkan kerana desakan DAP juga, cadangan DAP. Jadi UMNO kita buat keputusan, okey, kita kena pastikan kalau kita masuk kita kena letak syarat. Apa syarat dia? Itu sebab perjanjian mewujudkan dia nama perjanjian persefahaman menubuhkan Kerajaan Perpaduan Malaysia itu di Meterai. Apa syarat yang kita letakkan? Kalau bersetuju untuk bekerjasama dengan UMNO, perkara 3 Islam Agama Persekutuan mesti dihormati. Perkara 153 Melayu, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera mesti dihormati. Kedudukan Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu. Ini asas. Sebab kita tahu perjuangan DAP Malaysia, dia bertentangan dengan UMNO. Tapi kalau nak kerjasama dengan kita, 4 perkara kena hormat dulu. Kalau mereka hormat, then okey. Dan so far 3 tahun dah kita bersama dengan kerajaan. Tidak ada satu dasar pun mereka persoalkan. Tidak ada satu polisi pun mereka persoalkan. Bahkan kita dapat meningkatkan lagi agenda Islam, agenda Bumiputera. Mara kita ada 200 juta penambahan bajet. JAKIM, tak pernah kita mencecah 1 bilion peruntukan. Hari ini melebihi 1.2 bilion peruntukan untuk JAKIM. Maksudnya Datuk, kaum umbi sekarang dah boleh menerima. Saya nak imbau balik apa yang berlaku pada Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Saya lihat kita ada buat liputan di situ. Kita lihat dan menjadi satu pentas untuk mentarbiah ahli kaum umbi supaya korang kena faham lah apa-apa pun jadi korang kena faham lah. Dan pada pentas pentalk juga, penerangan talk yang diterajui oleh Datuk Seri Azrina, waktu tu saya pernah ingat Datuk Seri Zamri ada cakap dengan pasal kedudukan UiTM jangan disentuh. Sesi tarbiah ni masih lagi berlangsung, Datuk, kalau kita lihat. Adakah masih lagi ada dalam kalangan ahli UMNO yang masih lagi tidak boleh terima perkahwinan ni? Ya, kita UMNO ni kita berbeza dengan parti sebelah sana, kan? Dulu bila parti lain dia boleh keluar fatwa, kan? Wajib sokong, semua taat dan wala. UMNO ni kita tak boleh keluar fatwa, kan? Dan proses pemahaman ini perlu kita ratakan kepada masyarakat dan juga kepada ahli-ahli kita. Sebab yang faktor kita berada dalam Kerajaan Perpaduan ni, kena ingat bahawa faktornya adalah betul titah yang di-Pertuan Agong, tetapi pada masa yang sama kita juga melihat kepentingan rakyat dan negara secara menyeluruh dan juga kepentingan parti. Sebab UMNO ini dia tidak boleh lari daripada realiti rakyat. Kalau UMNO memikirkan hanya diri kita saja, oh tak apalah, biar kita kalah bermaruah pun tak apa, kan? Akhirnya negara akan porak-poranda sebab yang menjaga dan memelihara Islam bangsa kita selama ini adalah UMNO. Ya, itu tidak boleh kita nafikan. Sebab itu dalam konteks ini kita memang kena berterusan memahamkan. Dan hari ini kita boleh tengok ada manfaatnya. Contohnya di Dun Mahkota kita menang besar 20,000 majoriti. Di Dun Air Kuning, okey, kita menang. Saya nak bagi contoh satu je. Di Air Kuning 8 PDM bukan Melayu yang dalam 3 pilihan raya berturut-turut kita kalah. Hari ini kita menang. Di Mahkota 10 PDM bukan Melayu yang dalam 4 pilihan raya berturut-turut, ya, di Dun Mahkota itu kita kalah dengan majoriti besar. Tetapi di 10 PDM ni menang. Walaupun bukan Melayu, Cina khususnya turun dalam peratusan 44% saja. Tetapi mereka turut, mereka tak sokong parti lain, mereka sokong Kerajaan Perpaduan. Sebab itu dalam konteks akan datang pun kita kena melihat bahawa realitinya UMNO tak boleh mainkan sentimen kita kena bersama Melayu lawan
bangsa-bangsa lain. Okey, jadi Datuk, untuk mungkin hala tuju UMNO sendiri untuk menghadapi PRU yang akan datang ni, mungkin apa strategi untuk UMNO sendiri mengekalkan kerelevanan dalam kalangan rakyat sendiri? Pertamanya, relevan ke tidak relevan UMNO bergantung kepada sama ada UMNO itu masih berpegang kepada perjuangan asasnya. Mempertahankan agenda Islamnya, mempertahankan agenda Melayu dan Bumiputeranya. Dan terbukti 3 tahun ini, bagi satu contoh di mana UMNO sudah tidak lagi memperjuangkan agenda ini. Ya, saya boleh cerita hari ini beberapa jam pun apa yang UMNO lakukan untuk agenda Islam. Melalui KKDW saja. Di bawah Kementerian Datuk Seri Zahid saja. Tabika kemas. 10,100 tabika melaksanakan program Pratahfiz. Untuk anak-anak kita daripada awal diajar dan dilatih untuk menghafaz sekurang-kurangnya juzuk 30. Ya. Di Mara, ya, kita laksanakan program Ulul Albab. Bahkan kita gandakan lagi. Semua MRSM kita ulul albabkan. Dan agenda Bumiputera masih lagi kita pertahankan. TVET, ya. Betul ini untuk semua rakyat tanpa mengira kaum dan juga agama. Tetapi sebenarnya, ya, yang tercicir daripada arus perdana pendidikan 85%-nya adalah Bumiputera. Ya. Sebab itulah apabila Datuk Seri Zahid memperjuangkan dasar TVET negara. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk agenda Melayu dan Bumiputera. Supaya yang majoriti tercicir ini tidak lagi dilihat sebagai apabila kita tak dapat keputusan SPM yang cemerlang, gagal daripada SPM, kita masih lagi ada SKM sebagai laluan kedua dan laluan alternatif. Dan TVET itu harus perdanakan. Siapa yang manfaat dia? Orang Melayu, Bumiputera. Sebab tu saya kalau nak cerita memang banyak. Bermakna secara kesimpulan asasnya, relevan ke tidak relevannya UMNO ini harus dinilai soal perjuangan dan dasarnya apabila kita berada dalam kerajaan ini. Sebab kita bukan bercakap kosong. Prestasi menteri-menteri UMNO dalam kerajaan tidak ada siapa boleh nafikan. Dan semua masih lagi tegar mempertahankan. Itu belum masuk mereka yang mempengerusikan GLC dan juga agensi-agensi yang terkait dengan kerajaan. MARA, FELDA, FEKRA, RISDA dan sebagainya. Ramai yang menjangkakan bahawa UMNO akan bangkit semula menjelang PRU 16 yang akan datang. Mungkin apa antara faktor yang mungkin mempengaruhi kebangkitan UMNO sendiri di PRU yang akan datang? Sebelum Datuk, saya nak tambah sikit kan. Kalau kita cakap dari segi kerelevanan, nak UMNO terus dilihat dominan dan sebagainya. Saya ingat lagi waktu UMNO BN kalah PRU 14, waktu PRU 15, antara yang dicadangkan adalah untuk meremajakan parti kononnya. Pernah disuarakan oleh Datuk Nur Jazlan, pernah disuarakan oleh Datuk Arman Azhar, pernah, tapi berbeza nada dengan Datuk Mat. Sebab saya tengok meremajakan UMNO tidak semestinya dengan meletakkan calon muda dalam pilihan raya mewakili parti. Macam mana Datuk? Kalau kita tengok realitinya, ya, hari ini calon-calon muda yang ramai diketengahkan. Dalam PRU yang lepas, waktu saya jadi ketua pemuda, saya berbangga di Johor umpamanya. Hampir separuh ketua-ketua pemuda saya menjadi calon. Dan menjadi calon pula menang. Daripada 12 orang esko, 8 orang eskonya, esko kerajaan negeri adalah ketua-ketua pemuda. Ya? Menteri besar naik. Belum sampai umur 40 tahun masa tu. Ya, maknanya orang muda di Melaka, ya, daripada 6 ketua pemuda, 5 ketua pemuda yang bertanding dan menang. Sekarang kelima-limanya menjadi 4 orang daripada 5 orang tu menjadi exco kerajaan negeri. Ya. Waktu parlimen ramai calon-calon pemuda yang bertanding. Tapi ya, kita tidak bernasib baik, termasuk saya sendiri kalah dalam pilihan yang lepas. Kalau macam dalam struktur organisasi UMNO pula, kalau kita lihat kan, tak ramai yang berwajah muda, awet muda dan sebagainya. Kalau kita ingat waktu KJ nak bertanding waktu presiden dulu pun ditolak. Maksudnya Datuk, kalau kita tengok, adakah Akar Umbi tak mendambakan perubahan dari segi orang muda menerjui parti, orang seperti KJ dan sebagainya? UMNO ini bukan macam parti yang konon-kononnya muda. Ya, UMNO ini adalah parti yang dia akan sentiasa ada 3 generasi. Generasi
yang dikatakan sebagai outgoing generation, kan? Yang kedua generasi pelapis yang immediate punya, dan generasi pelapis akan datang, ya. Kalau kita tengok dalam struktur organisasi UMNO pun, Majlis Kerja Tertinggi 70% adalah orang muda, orang baru. Ya. Tapi kita tak boleh nafikan, takkan semua kita nak tukar pada orang muda. Sebab itu bukan UMNO. UMNO ini parti yang sentiasa meraihkan kepelbagaian, tetapi sentiasa ada 3 kategori ini. Ya. Sebab parti ini besar. Kita terpaksa, sebab satu-satunya parti yang mempunyai cawangan lebih daripada 20,000. Kita ada 20,070 cawangan yang tahun lepas, tahun ni meningkat 20,710. Yang mana ada parti yang ada cawangan sebesar itu, kan? Bahagian lain, bahagian kita ada 191 bahagian, kan? Kita mempunyai ahli di hampir semua kampung. Jadi nak menggerakkan parti ini bukan sekadar omongan dan bercakap saja. Dia perlu mentadbir dan menguruskan secara menyeluruh. Sebab itu pentingnya ada 3 kategori ini. Sebab itulah tak semestinya presiden tu mesti 40 tahun ke bawah. Kalau tidak, kalau macam tu tak perlu kita ada ketua pemuda lah. Biar satu je kita ada ketua pemuda je jadi presiden contohnya. Tapi proses itu yang akan berlaku. Hari ini parti-parti lain pun sama juga. Kan? Mungkin bukan bagi jawatan presiden, Datuk. Kalau kita lihat PKR antara komponen dalam kerajaan perpaduan pun mereka dah berubah. Timbalannya adalah orang muda, wanita, anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin ada tak perkembangan yang berlaku dalam PKR ni sedikit sebanyak memberi satu tekanan buat UMNO untuk berubah macam PKR buat, timbalan presidennya orang muda, tapi still presidennya orang yang seperti ada kredibiliti seperti Datuk Seri Zahid Hamidin dan sebagainya. Saya rasa biarlah UMNO dengan cara UMNO. Kita tak perlu ikut orang. Dan hari ini pun sebenarnya saya rasa saya boleh rasa yakin dan berbangga cara UMNO itu yang terbaik. Jangan berbeza dengan parti lain lah. Ya. Berbeza dengan parti lain. Saya rasa banyak parti yang cuba ikut UMNO daripada UMNO ikut orang lain. Kalau contohnya PKR sendiri, dulu one member one vote, tapi dia mula ikut cara UMNO, ya, ikut perwakilan. Jadi kalau parti seperti mana PKR pun boleh ikut UMNO, saya rasa, sebab saya kata saya setakat ini saya rasa apa yang ada pada UMNO itu adalah yang terbaik. Cuma yang paling pentingnya bukan soal parti itu dalam konteks siapa komposisinya, tetapi yang paling penting ialah setiap pendukung parti itu mesti menjiwai agenda perjuangan itu. Agendanya untuk apa dia ditubuhkan. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan kita berlagak sehingga akhirnya kita tersungkur. Hari ini kita bermuhasabah dan kita harus kembali kepada rakyat. Balik semula kepada asas perjuangan UMNO. Dulu kita punya mantra kita apa? Tradisi membela rakyat. Dan tradisi itu harus dijiwai oleh setiap pihak. Kalau tradisi itu dijiwai oleh setiap pihak dan agenda itu dipegang oleh semua kelompok, bukan saja kita jangan tengok presiden, kita harus tengok keseluruhan. Sebab kalau presiden ni daripada dulu lagi, siapa pun jadi presiden akan menjadi pusat untuk orang menyerang. Datuk boleh sahkan sekarang masih lagi tak ada gerakan suara-suara untuk Datuk Seri Zahid Hamidin untuk meletak jawatan kerana tak perform? Di peringkat Akaumbi dah tak ada. Ataupun yelah, sebelum ni gelaran AMDAP amat negatif buat UMNO, sekarang dah jadi positif dengan pencapaian dan sebagainya. Sekarang ni orang dah tak cakap soal AMDAP sebab orang nampak ini hanya propaganda pembangkang. Yang dia tahu kalau UMNO masih lagi kekal dalam 18 parti yang bergabung ini. Kenapa hanya difokuskan AMDAP sedangkan kita ada 15 lagi parti lain, 16 parti lain yang bersama dengan kita. Kan ini propaganda. Propaganda itu mungkin relevan waktu PRN. Masa peringkat awal kita mula bergabung. Waktu itu tak sempat kita nak memberi penerangan pun. Tetapi sedikit demi sedikit kita tengok satu demi satu pelangai kita menang. Lepas itu mahkota kita menang. Dan yang terbaru, macam-macam propaganda. Isu AMDAP ni adalah isu yang metodologi kempen pembangkang pada setiap PRK. So sekarang dah jadi konotasi yang sangat positif buat ni. Bukan konotasi positif pun. Dia tak wujud pun. Realitinya UMNO tidak pernah bergabung dengan DAP. UMNO tidak pernah mengangkat bendera DAP. UMNO tidak pernah bersembahyang di depan pejabat DAP. UMNO tidak pernah mewajarkan apa-apa perjuangan DAP. Ya.
Sebab itu saya kata bagi satu contoh saja di mana UMNO mengikut telunjuk DAP. Bagi satu contoh saja di mana dasar Islam dan dasar Bumiputera Melayu dileburkan atau dicairkan kerana kita mengikut telunjuk DAP. Saya boleh memberi 100 contoh. Apabila parti sebelah sana bersama dengan DAP, kan, satu persatu dasar lama dia berubah. UMNO tidak ada satu pun. Kalau ada, sebutkan kepada saya. Apabila rakyat mula membuka mata, kan, akhirnya isunya ialah kehadapan ini bagaimana. Rakyat mahukan negara yang stabil. Rakyat mahukan politik yang stabil. Politik yang stabil, apakah ramuan dia? Ramuan dia, kita tak boleh menafikan bahawa negara ini pelbagai kaum dan agama. Rakyat juga tidak boleh dinafikan hakikat bahawa realiti politik kepelbagaian ini induknya, tunjangnya adalah Islam dan Bumiputera. Kalau semua dapat memahami bahawa kemajmukan yang ada dalam realiti keindukan Islam dan Bumiputera dalam realiti kemajmukan itu dapat difahami oleh semua, maka saya rasa kita akan terus hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera. Tapi kalau kita lihat di Pantai Timur pula tu, Kelantan, Terengganu, Pahang hampir jatuh kerajaan Barisan Nasional di sana. Di Kuala Terengganu, Sabah Bersih, tidak ada tempat buat UMNO BN di sana. Di Kelantan pun mirip-mirip nak jadi macam ni. Penerimaan sana, UMNO kat sana macam mana pula Dato'? InsyaAllah saya yakin kalau rakyat dah mula sedar, dan rakyat sedang mula menyedari, kalau kita hanya bermain dengan sentimen agama, sentimen Islam terancam, Melayu terancam, sampai bila? Kan? 3 tahun ini, mana yang dikatakan Islam terancam, Melayu terancam? Oh, sebab Musang King. Siapa yang laksanakan penguatkuasaan itu kalau bukan menteri besarnya? Ya kan? Oh, kerana ada syarikat swasta mengambil alih tanah yang tidak ada kaitan dengan kampung baru pun. Kan? Itu tak ada kaitan kampung baru, tetapi dimomokkan seolah itu kampung baru sebab ada nama baru. Kan? Contohnya. Takkan itu satu perkara yang akhirnya kita menafikan bahawa ada agenda yang lebih besar lagi. Berapa ramai anak-anak Melayu dan Bumiputera mendapat manfaat daripada agenda yang diteruskan oleh MARA contohnya. Berapa ramai anak-anak Melayu dan Bumiputera yang boleh kita dapat manfaat daripada agenda Islam yang guru kafanya 34,000 ditambah pula allowance untuk memastikan anak-anak kita Qurannya mesti selesai waktu sekolah rendah. Guru-guru pendidikan Islam kita, sekolah-sekolah agama di bawah Kementerian Pendidikan yang tak ada satu pun ditutup. Orang persoalkan, selalu saya sebut, sebab ada orang UMNO persoalkan saya, kenapa kan Anthony Loke diberikan kebenaran menyampaikan cek kepada sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah persendirian Cina, SMPC, selama sebanyak 25 juta. Saya kata bukan 25 juta, 30 juta. Kan, lagi marah kan. Saya kata bukan zaman ini saja. Zaman Tan Sri Muhyiddin, di dalam tu ada PAS 30 juta. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri, dalam tu ada PAS pun 30 juta. Zaman Datuk Seri Najib waktu Barisan Nasional memerintah, kadang-kadang naik 35 juta, tapi semua tu one off. Tetapi apakah adil kita sebagai pemimpin mempersoalkan yang 30 juta, sedangkan berapa yang kita belanjakan untuk 588 sekolah agama bantuan kerajaan, 229 sekolah agama sekolah agama bantuan kerajaan 229. Sekolah-sekolah harian yang melaksanakan kelas aliran agama kan ada 588. Sekolah SMKA, sekolah menengah kebangsaan agama ada 69. Sekolah SBP, sekolah berasrama penuh berorientasi Islam, College Islam, Semak Labu, Semak Kajang, Semak Bentuk, SBPI Gombak, SPI Rawang ada 13. Jadi, jadi semua ni saya nak sebut tak termasuk 102,000 guru-guru pendidikan Islam di bawah bahagian pendidikan Islam, di bawah Kementerian Pendidikan, belanja setiap tahun untuk sektor ini saja. Ini untuk bahagian ini saja. Tak kurang daripada 2.3 bilion. Tapi adakah ia dapat membantu menterjemahkan apa yang kerajaan buat sekarang dekat Pantai Timur? Sebab tu saya katakan, inilah kita kena jelaskan kepada masyarakat. Apakah kita dimomokkan dengan sentimen, contohnya tadi nak kata Islam terancam kerana bagi 30 juta kepada sekolah Cina. Sedangkan mereka tak pernah persoalkan pun yang kita belanjakan 2,300 juta untuk sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi di bawah kerajaan persekutuan. Itu bagi contoh. Di bawah JAKIM, imam, guru takmir yang mengajar antara maghrib dengan isyak RM100 dibayar. Bilal, ini semua di bawah JAKIM 1.2 bilion. Perbelanjaan JAKIM termasuklah kos untuk menggaji lebih daripada 10,000 imam-imam seluruh negara, lebih daripada 34,000 guru-guru kafar dan sebagainya.
Jadi sebab tu saya tanya tadi, sepanjang 3 tahun ini, ada tak mana-mana dasar dan polisi yang kita laksanakan ini dicairkan, ditiadakan kerana takut dengan DAP? Sebab itulah, okay fine, DAP nak teruskan dia punya agenda. Kalau betul dia nak teruskan, Malaysia dasar sama rata. Kalau bagi 2.3 bilion kepada Islam, kena bagi juga 2.3 bilion kepada Kristian, kepada Cina dan kepada dan sebagainya. Ya? Kalau itu yang diperjuangkan, sudah tentu UMNO pun akan pertahankan. Ya, maknanya setakat ini tak ada pula dia persoalkan. Ya, dan yang saya sebutkan tadi, peruntukan kepada JAKIM bertambah, peruntukan kepada MARA bertambah, peruntukan kepada Kementerian KKDW bertambah. Ya, dan bila nak buat pertambahan peruntukan ini, mesti bawa kepada kabinet. Di dalam tu ada pun menteri DAP. Dan dalam kabinet, majoriti menterinya adalah orang Melayu Islam. Dan apa yang dikatakan Islam terancamnya? Ketua Hakim Negara orang Islam, ketua polis negara, angkatan Panglima Angkatan Tentera Islam, peguam negara orang Islam. Ya? Jadi itu sebab saya sebutkan tadi, sampai bila rakyat di Kelantan, di Terengganu, akan terus dimomokkan dengan Islam terancam dengan Melayu terancam. Saya percaya satu hari nanti, insya-Allah, mereka akan membuka mata seperti mana yang kita dapat lihat perubahan itu sedang berlaku hari ini. Okey Datuk, kalau kita berbalik kepada kepimpinan di peringkat UMNO sendiri, adakah mungkin UMNO akan membawa kembali wajah-wajah lama seperti KJ Syaril dalam untuk memegang dalam PRU akan datang ni, akan bawakah individu seperti ini? UMNO tidak pernah menutup pintu pada sesiapa. Ya, ramai yang datang merayu untuk bersama balik kepada UMNO. Ya, sebab itu kita terima, kan, tanpa menamakan tokoh-tokoh yang saya rasa semua orang tahu. Berapa ramai yang mohon dan diterima oleh MKT. Berapa banyak cawangan yang dulu, ya, saya sebut tadi kan, tahun lepas cawangan kita 20,000, kan, 5 cawangan. Sekarang ini naik 20,710. Itu cawangan UMNO, belum lagi cawangan wanita, pemuda dan puteri yang meningkat. Maknanya, dan tahun ini Alhamdulillah, kita baru selesai mesyuarat cawangan. Ya, saya menerima laporan bergambar, sebab saya minta semua gambar-gambar ni. Saya minta semua, sebab semua dokumen ni mesti dihantar kepada ROS. Ya, Alhamdulillah saya tengok semangat dan partisipasi ahli-ahli UMNO di akar umbi hadir dalam mesyuarat cawangan ni luar biasa. Lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Maknanya adanya satu peningkatan dan adanya satu perubahan yang positif yang saya lihat, dan saya percaya kalau momentum ini berterusan, insya-Allah UMNO akan kembali kuat. Tetapi sekali lagi saya sebutkan, UMNO tak boleh angkuh kan, dengan hanya merasakan baru saja menang beberapa PRK, kita nak bercakap soal UMNO kena pergi Solo. Sebab sejarahnya UMNO tak pernah pergi Solo daripada merdeka sampailah sehingga hari ini. Okey Datuk, adakah mungkin soalan peribadi sikit, adakah Datuk mungkin akan bertanding kembali untuk PRU yang akan datang mungkin di Greek ataupun kembali ke negeri sendiri? Tapi di Kelantan? Tapi ikut rekodnya macam lihat sikit Datuk nak menang kat situ. Kita tengok PRU lepas pun ditumpatnya, di Pasir Putihnya tewas, di Greeknya tewas. Baru di Greek. Tapi tewas dengan yang boleh diterima lagi 1,000 lebih undi dan sebagainya. Kali ni peluang Datuk Seri untuk bertanding ke ataupun macam mana? Saya terserah kepada kepimpinan. Kalau sebab saya terlibat dalam parti ini bukan seperti orang lain. Ya, saya tidak bermula daripada cawangan ataupun bahagian. Saya memang dijemput untuk bersama-sama dalam perjuangan. Kali pertama almarhum Pak Lah, ya, yang minta untuk saya balik ke tempat. Walaupun waktu itu saya beritahu kepada Pak Lah, saya walaupun ayah saya bekas ahli parlimen di situ, tapi saya tidak pernah bergulungan dengan politik. Sebab saya lahir dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Ya, dan waktu itu bila saya menerimanya, saya mengambil peluang untuk masuk, dan waktu itu Pak Lah sebut kepada saya, bantu dia untuk kita sama-sama menguatkan agenda Islam dalam UMNO. Itu yang menyebabkan saya terdorong. Tapi kali kedua bila Pasir Putih pula, kan, Datuk Seri Najib pula yang memainkan peranan, pujuk saya untuk bertanding, dan dia minta untuk saya bertanding di Pasir Putih. Saya akur, kan, dan waktu itu pun kali kedua saya kalah dengan 1,300 undi. Ya, dan
baru-baru ni bila Datuk Seri Zahid minta saya bertanding di Perak, di Greek, kan? Dan saya diminta untuk balik ke Greek, saya ke Greek 3 hari sebelum penamaan calon. UMNO ni bukan macam parti lain, kan? Bukan boleh dipayung terjunkan ke mana-mana kawasan secara tiba-tiba. Sudah tentu dia mengguris perasaan dan menimbulkan riak-riak yang tidak positif di kalangan ahli parti pada waktu itu. Sebab itulah akan datang ini pun saya terserah kepada kepimpinan parti. Tapi ya, apabila saya dilantik sebagai MKT angkat di Greek, dan saya memang sudah memulakan gerak kerja saya di Greek untuk membantu sana walaupun saya kalah dan sebagainya. Tetapi bagi saya alhamdulillah penerimaan sekurang-kurangnya kepimpinan UMNO di sana tidak seperti mana waktu saya awal-awal nak masuk ke Greek dulu. Tapi apa-apa pun saya akur sebagai orang parti ni. Kalau misalnya saya dirasakan tidak lagi diperlukan untuk memegang jawatan dalam parti ataupun untuk bertanding, saya akur kerana saya bukannya bercita-cita tinggi ataupun mempunyai objektif saya masuk dalam politik ini untuk memperkayakan diri, keluarga dan sanak beranak. Tidak langsung mempunyai sekelumit objektif saya berada dalam parti ini untuk diri saya, tapi untuk saya menyumbang kepada agenda besar, agenda agamanya, agenda bangsanya dan agenda negara. Itu saja. Baik. Betul. Tak habis lagi, kita nak terbang ke Sabah pula. Macam-macam kita dengar pasal landscape ekonomi, landscape politik di sana. Katanya UMNO di sana dah ada 2 camp yang di side Ramandalan, camp yang sebelah lagi di sebelah Bomokta. Adakah ini berlaku di Sabah? UMNO Sabah ada camp pula ni nak menghadapi PRN. Sekali lagi saya rasa ini semua momokkan pihak yang cuba untuk meremehkan dan juga melemahkan UMNO. Kerana mereka tahu, semua tahu UMNO ini tidak pernah kalah kalau tidak ada masalah dalaman. Ya. UMNO ini kekalahannya ataupun kelemahannya semuanya berpunca kepada dalaman, bukan sangat luaran. Bukan sebab parti luar itu lebih kuat daripada UMNO, tidak. Kalau tengok semua parti-parti yang ada hari ini, kebanyakannya lahir daripada rahim UMNO. Ya? Kalau dikatakan nak di bawah payung Melayu, sebenarnya kembalilah kepada UMNO. Ya? Kalau semuanya kembali kepada UMNO, itulah payung Melayu sebenar. Jangan bercakap soal payung Melayu tetapi mempunyai hasrat, ahli saja boleh terima, parti bukan. Tapi parti lain boleh terima. Tapi ini ahli itu macam tak ikhlas, itu lebih kepada agenda politik. Tapi kalau kita bercakap soal realiti politik, kalau agenda Melayu, kembali kepada satu parti je lah. Parti asalnya parti UMNO. Ya? Jadi kalau misalnya UMNO ni tidak ada masalah dalaman, tidak ada persengketaan, tidak ada isu-isu yang menyebabkan berlakunya kekelompokan di dalam, UMNO akan kuat. Itu sebab dalam amanat Presiden pada yang lepas, Presiden menjelaskan dengan jelas bahawa alhamdulillah sekarang ini UMNO makin kuat. Sebab apa? Buat pertama kali kita tidak ada dah camp-camp. Tak ada kluster mahkamah, tak ada kluster PWTC, tak ada kluster Putrajaya. Hanya ada satu saja camp. Di Sabah pun begitu juga. Sebenarnya tidak ada camp-camp pun. Ya. Tetapi bila dia nampak UMNO makin kuat, sebab parti-parti lain pun sebenarnya macam-macam masalah. Ya. Tapi politik di Sabah macam agak kompleks. Kena tengok dari segi kerjasama pula nak menghadapi PRN akan datang ni. Itu katanya dengan BNPH dah ngam untuk bekerjasama. Dengan GRS kata ketua penerangan mungkin susah berlaku kerana memang wujud pertindahan kerusi yang terlalu banyak. Kiranya di mana UMNO tadi di situ ada GRS. Bagaimana nak mengharmonikan ni tu? Dia kompleksiti Sabah ni yang kita perlu meraihkan dinamikanya. Tapi nak mengikut aspirasi pusat. Ya, aspirasi pusat asasnya adalah BNPH. Ya. Tetapi kita masih terlalu pramatang untuk kita membicarakan soal kerjasama bagaimana, kelompok bagaimana. Kerana banyak gabungan-gabungan yang berbeza-beza ini, mereka sendiri pun masih lagi bergelumang dengan soal pertindahan kerusi sesama mereka. Kan? Boleh tanya kepada JRS sendiri. Di dalam tu banyak parti dah sekarang. So masing-masing pun bertindih. Di dalam PH pun masih belum selesai. Jadi
ada perkara-perkara yang kita perlu cerakinkan dan perlu harmonikan. Sebab itulah akhirnya serahkan kepada kepimpinan untuk menentukan hala tuju. Sebelum pilihan raya, insya-Allah selesai. Baik. Ulasan yang begitu panjang, tapi itulah waktu mencemburi kita Fahmi. Mencemburi sangat. Dan kita sudah sampai di penghujung segmen kali ini. Terima kasih Datuk untuk waktu yang diluangkan bersama kami. Dan terima kasih juga kepada pengikut setia BH Online kerana bersama-sama dengan kami sehingga ke waktu ini. Dan untuk mengikuti perkembangan BH semasa, boleh terus layari BH Online untuk mengetahui info-info dan berita semasa. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih.